Cik kasar lagi harap Bilal Hassan jadi orang kedua masuk Indonesia yang masuk UFC. Kau tengok kan, daripada Indonesia dah ada dua dah prospek yang si Cik kasar lagi ni dah masuk dah, memang dah masuk dah. Si Bilal Hassan ni hampir pasti boleh katakan hampir separuh ataupun satu kaki dah menginjak ke UFC ya. Padu. Kita aku tak tahu bila lah baru ada. Tapi harap-harapnya satu masa akan datang kita pun akan ada fighter masuk UFC lah. Aku tak tahu lah, kalau benda ni pun aku dah banyak kali cakap dah. Aku dah banyak kali share dengan orang. Banyak yang ada yang kutuk aku, kau ni asyik nak apa, nak bela Indonesia je, kau tak suka atlet Malaysia. Ada banyak komen. Ni bukan aku nak kutuk atlet kita, cuma jelah pada aku nak dibandingkan World Championship dengan UFC, kalau tengok data pun masih lagi UFC yang terbaik, rating pun terbaik di dunia kan. Jadi kalau satu hari nanti kita ada fighter daripada Malaysia lah masuk UFC, Bilal Hassan tu lagi masih muda lagi budak tu, dah apa dah, mungkin tak lama lagi aku rasa. Dia pun sekarang fight dekat road to UFC, rasa tak ada masalah, memang dia boleh masuk UFC lah nanti. Tapi belum official lagi. Kalau dia dah masuk dia UFC nanti secara official, nanti aku share aku orang. Tapi itulah para orang dia dari Malaysia kan, bila kita dah ada So apa dapat orang ni, kau rasa siapa atlet yang paling dekat buat masa sekarang dari Malaysia yang boleh masuk UFC? Komen sikit.